Kalau anda jenis hari-hari drive dan selalu terkandas menunggu kereta yang panjang, terutamanya waktu tengah hari, mesti pernah rasa mata jadi tak selesa. Silau siang ni bukan setakat sakit mata, dia boleh kacau fokus masa memandu. Ni 5 kesan silau siang pada pemandu yang selalu kena hadap masalah ini. Meh, saya bukakan mata anda. Pertama, mata cepat penat. Dalam tengah sesak menunggu kereta, anda banyak pandang ke depan. Mata kena tahan cahaya dan pantulan tanpa henti. Lama-lama mata jadi berat macam nak tertutup. Kedua, fokus jadi lambat. Bila silau, mata ambil masa lebih lama untuk lock objek. Itu yang buat kita rasa macam, kenapa nampak macam blur kejap tadi? Ketiga, mata berair. Ramai salah faham. Ingat berair sebab sedih. Sebenarnya itu refleks mata bila kena cahaya kuat dan permukaan mata mula kering. Keempat, sakit kepala. Bila mata stres, otak pun stres. Sebab tu ramai pemandu dalam jam cepat panas baran. Padahal sebab mata tegang. Kelima, yang paling bahaya, silau boleh buat anda salah anggar jarak. Kadang kereta depan berhenti tapi mata lambat detect. Bila jam, itu yang selalu kena kiss bumper dengan kereta depan. Jadi kalau anda pemandu yang selalu hadap jam siang hari, jangan normalkan silau. Sebab silau bukan sekadar tak selesa, dia boleh ganggu keselamatan. Cek mata dan pilih lens yang betul untuk potong silau.